Makin lama tunggu, makin teruk puting kita jadi. Makin lama nak sangat bagi susu ibu ke anak, nak sangat menyusu. Tapi tak tahu macam mana nak buat. Sebab saya tengok pun ya Allah sakit je. Tertoreh, luka yang kita tengok pun sakit. Jangan paksa-paksa buat sampai hukum lecet, jangan. Pertama tu menyusu yang babynya hari keempat. Jadi Alhamdulillah ibu bila dia rasa macam sakit je, dia anak kedua tau. Anak kedua sangat cepat. Hari keempat pun dah bagi kita dah. So, macam ya Allah sangat-sangat excited. Sebab kita kalau boleh nak ibu menyusu dengan tak sakit daripada hari pertama. Sebab jadi bila kita jumpa tu, ibu kan imagine ibu ni baru 2 hari dia latch. Hari pertama kedua ibu direct je. Baru 2 hari yang latch yang sakit ni pun sebab shallow latch. Memang ada isu lekapan. Putih ibu dah macam sangatlah terseksa. Saya tengok pun ya Allah sakit je. Macam dia dah tertoreh. Lepas tu dia dah luka yang kita tengok pun sakit. Dan puting tempat kita yang paling sensitif. Lepas tu macam mana saya tak boleh imagine kalau ibu yang anaknya dah mungkin dah seminggu 2 minggu, yang dah menyusu lama, macam mana ibu tu boleh tahan menyusu dengan puting yang dah sampai orang cakap terbelah 4, sampai dah luka, meleceh, dah sampai tengok pun dah tahu memang sakit. Nak sampaikan ibu-ibu yang memang tengah sedang menyusu, mungkin yang sedang menyusu sekarang dengan rasa sakit, cuba cari jawapan sampai dah ibu rasa yakin yang menyusu tu tak sepatutnya menyakitkan. Sakit memang kita boleh akan rasa macam nak give up. And saya dah jumpa beramai ibu yang rasa dia nak menyusu, nak sangat bagi susu ibu ke anak, nak sangat menyusu, tapi tak tahu macam mana nak buat sebab sakit. Bila menyusu dia rasa sakit sampai nak menangis, sampai tahan-tahan kan. Hopefully untuk ibu-ibu yang sedang menyusu, percayalah menyusu itu sepatutnya tak langsung menyakitkan. Jadi punca sakit tu sebab memang mesti sebab lekapan baby. Dia hisap ujung-ujung, dia shallow latch, gusi dia berlagu dengan putih ibu, itu yang menyebabkan dia luka. Dia macam dia menyusu tak betul-betul latch betul, lekapan dia tak betul. Harapnya dapatlah membantu ibu-ibu yang sedang tanya. Kita pernah jumpa sama ibu cakap tau, boleh ke nak menyusu, sakit. Kadang memang ramai tau, kadang baby ada umur 10 hari, 4 hari, hari kedua. Jadi kalau lah contoh yang tengah pregnant, kadang-kadang takut sangat nak menyusu, orang cakap sakit-sakit kan. Kalau first day tu kita dah latch, kita dah menyusu tapi rasa sakit, tolong jangan teruskan. Apa ibu perlu buat hari pertama tu, perah guna tangan, bagi baby susu ibu. Jangan paksa-paksa buat sampai hukum lecet, jangan. Jadi kalau hari pertama tu menyusu rasa sakit, terus keluarkan guna tangan, buat skin to skin macam biasa, tapi susu tu keluarkan guna tangan, bagi baby guna susu. Tapi pada masa yang sama, cuba dapatkan deep latch. Kalau buat tak boleh, jangan tunggu lama dah. Makin lama tunggu, makin teruk puting kita jadi. Makin yang mungkin dengan yang pakar, dengan kaunselor penyusuan yang boleh bantu ibu dapatkan lekapan yang betul, efektif, tak sakit, seronok dan enjoy je menyusu.